Berbaki sekitar seminggu saja lagi sebelum perayaan Hari Raya Haji pada Minggu Harapan 27 hari bulan Mei 2026. Hari demi hari banyak pertanyaan yang timbul bertanyakan berkaitan dengan bayaran fasa ketiga. Ada yang mengatakan mendengar informasi daripada sini, mendengar informasi daripada situ dan sebagainya mengatakan bayaran bakal dilakukan sebelum perayaan Hari Raya Haji. Harus diingatkan sekali lagi untuk info untuk pengetahuan anda, bayaran fasa ketiga STR 2026 tidak akan berlaku sebelum perayaan Hari Raya Haji, hanya akan berlaku sewaktu bulan Ogos ataupun seawal-awalnya pada bulan Julai 2026. Ingat tu, bulan Ogos ataupun kalau diawalkan pada bulan Julai, tidak akan berlaku sebelum perayaan Hari Raya Haji yang bakal berlangsung pada Minggu Harapan 27 hari bulan Mei 2026. Jadi kalau anda mendengar informasi daripada mana sekalipun itu adalah tidak tepat, tidak benar sama sekali, rujukan anda adalah laman sesawang rasmi STR iaitu di bantuantunai.hasil.gov.my.